Ini terbuka. Untuk lelaki, untuk perempuan, untuk suami isteri. Sudah dapat kelulusan daripada jahil. Oh, alhamdulillah. Oh, sini ni, sini tapak ni. Oh. Tanah ni sudah kena beli oleh Jais dah. Bukan sendiri. Buat apa? Sendiri. Wakaf. Wakaf. Ini tapak tanah yang akan dibuat madrasah untuk mentarbiah orang-orang mu'alaf di daerah Kota Marudu. Yang ini daripada sini sampai sana tu. 4 ekar 4 ekar. Lepas tu yang di atas bukit sana tu kan? Yang ke sana tu getah 8 ekar sudah tanam. Jadi kalau ada nanti kalau pelajar ni kan, kita bawa pergi tori getah lah untuk pendapatannya. Ya. Sudah tanam tu 8 ekar. Tinggi macam ni sudah. Macam ni sudah tinggi dia. Tinggal dalam lebih kurang 3 tahun dari sekarang tu, tori sudah. Nanti bulan puasa ni Ustaz. Bulan puasa kita akan lancar tapak ni. Lepas tu kita program balik untuk minta rakan-rakan kita lah siapa yang menyumbang. Kita tebas dulu ni. Ini tidak payah ni. Ini sudah kita pagar ni tidak payah. Dalam ni ya kita kalau kita tebas lah. Yang di sebelah sana itu kan ada 2 kolam tu. Anda sudah buat. Ada mata air. Ikan sudah ada. Itu pagar tu. Oh, saya pagar sana tu. Saya pagar tu, pagar omongan. Kan dia bergaran. Jadi maknanya yang di sebelah ni kan. Ini kita boleh buat gerai ini. Jalan yang ini pula ni menuju ke Tandik, Pekan Tandik ni kan. Jadi kalau sini sudah ada gerai di sebelah ni. Dia menjadi satu pekan kecil lah. Dekat dengan ni. Popai ini sudah ada sini.